Stesen berikutnya, Pasar Seni. Aku sentiasa percaya yang sesuatu tidak ditakdirkan untuk aku akan sentiasa menemukan caranya untuk hilang. Dan yang ditakdirkan untuk aku akan sentiasa menemukan jalannya untuk datang. Mungkin yang buruk sengaja Tuhan lepaskan agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang. Dan bagaimanapun sebuah rasa kehilangan, Tuhan akan selalu menyediakan cara untuk mengembalikannya lagi. Entah dengan cara apa sekalipun, atau berapa lama sekalipun. Perlahan-lahan sayang, ikut rentak tangan kamu. Tak perlu cepat. Biar setiap garisan ada cerita. Batik ni bukan sekadar kain. Ia simpan kenangan kita bersama. Kalau suatu hari nanti kamu rindu ibu, lukislah lagi. Sebab di situ kita masih bersama. Kak? Kak? Oh, Kak. Kak, ni berapa ya? Kalau yang besar ni RM25. Kalau yang sederhana ni pula RM20. Oh, saya memang minat batik-batik ni, Kak. Tapi macam mana pula dengan kualitinya? Setiap lukisan batik ni bawa warisan budaya di Malaysia. Adik bukan sekadar mewarna batik, tapi adik juga menghargai seni dan hasil tangan tempatan kita. Wow, menariklah. Kak, saya nak kerja sini boleh? Boleh, memang sekarang kebetulan kita ada kerja kosong kat sini. So, saya boleh start hari ni ke?